kau jangan hina kerja kitchen helper ni. Lagipun apa? Apa salahnya mula balik dari bawah? Tak salah kan? Faham, tapi janganlah bawa sangat. Boy! Apa benda ni? Rasa macam air longkang. Siapa masak ni? Jadi, you nak jelaskan ke kenapa pelanggan VIP kita tak puas hati? Udang yang guna tu, udang yang tak fresh, udang lama. Saya ikut semua prosedur and saya dah check semua bahan yang saya masak. Semuanya fresh. Habis tu kenapa rasa makanan tak sama? Saya tak pasti, Chef. Tapi yang saya pasti, saya memang dah ikut semua prosedur and dah double check semua bahan yang saya guna. Mungkin chef muda kita ni yakin sangat sampai tak perasan mistik sendiri. Saya minta maaf. Tapi saya memang betul-betul dah check. Restoran ni bukan kedai tepi jalan yang you selalu makan tu tau. Ini restoran mewah. Pelanggan kita semuanya Datuk Tan Sri. You ingat, you boleh buat mistik macam mana you tersalah order kat warung tepi jalan tu ke? Benda-benda macam ni boleh menjejaskan nama baik Harumas. Bukan mudah untuk kita sampai ke tahap macam ni. And you guys punya tindakan ni boleh merosakkan nama baik Harumas. Orang macam you ni memang tak ada masa depan. Menyusahkan orang. Nasib baik pelanggan kita tu tak bagi viral je tau. Kalau tak, fikirlah macam mana nak hadap. Saya faham. Saya minta maaf. Saya akan pastikan benda ni tak berulang lagi. Senangnya minta maaf. Harumas di bawah pemantauan I. I tak nak ada cacat celah sikit pun. I nak semuanya perfect. Kita sampai ke tahap macam ni sebab Miss Mona. Kita patut berterima kasih dekat Miss Mona. Dan tak lama lagi, dia akan menggantikan tempat CEO Lasella Group. Dan itu akan berikan kita kelebihan sebagai anak syarikat Lasella Group. Dan I tak nak benda-benda macam ni menjatuhkan reputasi I yang I dah bina selama ni. Kalau benda macam ni pun you tak boleh nak faham, you boleh resign. Okey. Okey. Saya janji. Saya akan improve. Okey? Jangan mudah sangat berjanji kalau tak boleh nak tepati. Orang macam you ni memang tak layak berkhidmat kat sini. Dasar perempuan miskin. Dia tak bersalah. Saya jumpa ni dalam stor. Nampak gayanya ada orang yang nak gantikan udang yang fresh ni dengan udang yang busuk. Atau lebih tepat lagi ada orang yang nak sabotaj. Just smoke.